sugi. Orang yang semayang dengan bawa kayu sugi dapat kelebihan 70 kali ganda berbanding orang lain. Raka'atani bis-siwak afdal min 70 raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat yang disemayangkan menggunakan kayu sugi lebih utama daripada 70 rakaat tanpa sugi. Ini hadis riwayat Abu Nuaim. Kayu sugi berapa duit sangat tuan-tuan? Saya ingat bazar sebelah pun ada jual. Kayu-kayu sugi tu kan. Jangan bawa Colgate dengan beruang gigi pula tak buat dia orang. Kayu sugi ada jual kan? Tak dalam poket. Sekarang ni kayu sugi tuan-tuan, orang siap buat macam pen pun ada dah. Lawa dah sekarang. Cantik. Kita masuk dalam poket, boleh buka, prup, dia keluar. Macam pen lah. Jadi kalau dah pakai lama, boleh potong, pup. Cantik dah sekarang. Ada yang buat dalam bentuk rantai gantung pun ada. Daripada adik-adik, daripada menggantung vape tu, baik menggantung kayu sugi lagi bagus. Duduk kedai kopi, kayu sugi. Orang kan, Masya Allah. Kau ni insap betul lepas dengar ceramah ni. Lain betul penampilan. Tak ngisap vape mah tak ada lah. Aku kayu sugi. Gitu. Kayu sugi ada jual. Kita nak semayang, gosok gigi dulu. Nyek. Allahu Akbar. 70 kali lebih afdal. Amalan yang modal sikit tapi pahala besar. Luar biasa sekali. Saya tak elaborate setiap hadis ni, nanti panjang huraian kita ya. Kalau nak cerita hadis sugi pula panjang pula lagi. Nanti suruh ustaz lain lah cerita macam mana. Jadi sugi ni dia ada SOP dia, tata cara dia. Kena buat lapan lah apa tanya. Orang tabligh dia pandai lah benda ni. Ke ada orang tabligh pun tak pakai sugi juga. Berhenti je lah tabligh. Tak pakai sugi, buat malu lah. Kena pakai sugi. Tu yang ke-6. Yang ke-7, berdoa lepas ambil air semayang.